Okey, ni ada satu soalan yang bagus. 5 inch tu dia tanya untuk semua saiz ke? No. 5 inch tu dia tak stuck dekat situ, right? Bila armhole dah besar, dia akan bergerak. 5 inch, 5.5, 6.5, stop di situ. Right, ini contoh sampel tangan ukuran lengan besar. Okey, ni semua ada dalam buku saya. Buku cara designer Ni harga RM50. Ni semua cara-cara designer lah. Siapa nak jadi fashion designer tu kena hafal semua dalam buku ni. Okey, kita kembali. Bila armhole 23, ni dipanggil armhole special case. Berapa tu kalau nak jadi, kalau dia akan jadi special case? Bila 22, 23, 24. So dia bergerak lah. Baca tu. Semasa mengukur, jangan cengkam, jangan longgak ukur kelonggaran. Lepas tu, ni special case. Biasa, dia bicep dia akan kembung macam ni. Pergi lagi. Ada lagi sambungannya. Ni. Dia special case ni armhole special case. X bukan lagi 5 inch. Akan bergerak. Dan stop sampai 6.5 saja. Jangan lebih. Nanti rapat ke pinggang. Body orang tak cantik. Tugas awak berapa kali saya pesan, mesti cantikkan orang. Jangan lagi burukkan. Ni armhole biasa. X adalah 5 inch. Perhatikan jarak X ni. Pergi baca, pergi study ni. Saya kupas lanjut tangan cara designer dalam buku ni.